menjadi geli kan. Macam seolah-olah kita melihat satu pertandingan bola yang telah pun dicaturkan di peringkat awal lagi. So apa makna kita beli tiket? Satu pengkhianatan. Sebab itu saya minta tuan-tuan baca dengan teliti pemilihan kenyataan media YB Rafizi, dan tuan-tuan kena baca lampiran A dan lampiran B. Dan tuan-tuan akan faham apa yang saya sampaikan. Kalau tuan-tuan yang bersama dengan saya daripada malam wacana itu lagi, tuan-tuan akan faham apa yang saya sampaikan malam ini adalah kesinambungan, adalah sambungan daripada apa yang saya dedahkan pada wacana malam tu. Kemudian disokong oleh dokumen yang didedahkan oleh YB Rafizi. Saya tak berjumpa dengan YB Rafizi dan saya tak tahu pun dokumen lampiran A dan lampiran B ini akan didedahkan oleh YB Rafizi. Jadi janganlah pula ada yang mengatakan, oh dia ni memang dulu lawyer Rafizi, dia merancang untuk mengeruhkan suasana. Benda tu tak berasas tuan-tuan. Takkan presiden tak tahu? Okey, saya nak komen yang ini. Dia menjadi satu perkara yang janggal bila presiden mengumumkan secara terbuka beri laluan mudah kepada YB Rafizi dan timbalan tak perlu dipertandingkan. Tetapi tuan-tuan, dalam masa yang sama gerakan itu bermula daripada pejabat PMX sendiri. Kelakar tak? Kan? Sepatutnya orang yang paling hampir dengan PMX itulah orang yang sangat taat kepada PMX kerana first information akan sampai kepada mereka dahulu.